Adakah tindakan lanjut seperti saman? Baik, dari sudut diri saya, kami semua telah menghadapi rakaman percakapan di bawah Seksyen 112 dan saya telah mengambil kesempatan untuk menghuraikan segala apa yang saya perlu huraikan di dalam rakaman percakapan saya. Dan di situ antara lain saya telah menyatakan, sebab antara soalan terakhirnya adalah apakah tuan akan bercakap di mahkamah. So saya telah memberitahu saya akan cakap apa yang saya nak cakap di mahkamah. Tapi selain daripada itu, saya akan memberitahu kepada mahkamah bahawa arahan untuk menghalang perhimpunan malam tadi, arahan untuk menahan kami dan tangkapan kami serta apa-apa tindakan lanjut untuk menuduh kami di mahkamah jika ada adalah penyalahgunaan kuasa kerana ia berlanggaran dengan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Pada masa yang sama, saya memegang hak untuk mengambil tindakan sivil dan tindakan administratif terhadap Ketua Polis Negara, terhadap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution dan Kerajaan Malaysia di atas penahanan salah dan penyalahgunaan kuasa dalam isu tahanan. Pasukan peguam akan juga dilantik untuk kesemua yang lain bagi tujuan perkara ini. Tapi itu urusan lanjut. Sekarang yang lebih penting adalah meneruskan gerakan untuk satu perjuangan yang betul dan yang tepat. Selain daripada itu, kita akan buat kenyataan lanjut esok nanti.